A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ringkasan kaedah pembahagian. Ini adalah carta yang agak mudah untuk seseorang yang belajar faraid untuk memahami daripada semua sudut untuk waris-waris faraid. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Saya akan ajarkan satu persatu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada adik-adik sekalian. Stay tune. Okey, first kali tuan-tuan dan puan-puan tulis ni dulu. Arwah kat sini, arwah. Okey, dia ada suami ataupun dia ada isteri. Okey, sekiranya dia ada suami ataupun isteri, okey, tulis kat sini suami, isteri. Okey, dia ada ibu, dia ada bapa tak? Dia ada ibu. Okey, tulis ibu. Bapa dia ada tak? Kalau ada bapa, tulis bapa kat sini. Anak perempuan ni ada tak? Anak perempuan kat sini, anak lelaki kat sini. Tulis dahulu lima golongan ini. Ada ibu, ada bapa, ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada suami ataupun ada isteri. Tengoklah, kalau lelaki ditinggalkan isteri, kalau perempuan ditinggalkan suami. Okey, seterusnya kalau ada semua, okey, maknanya ini adalah waris yang utama saja tanpa perlu fikir kepada orang lain lagi. Tetapi sekiranya kalau nak extend, kalau nak tambah lagi, tambahlah kat sini, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang bawah ini adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ujung ni. Okey, ni. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, kalau contohnya anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada, cucu lelaki tak ada, cucu perempuan tak ada. Tulis kat sini, cicit lelaki daripada cucu lelaki. Yang itu cicit perempuan daripada cucu lelaki. Tulis kalau memang ada waris-waris yang sampai kat bawah. Okey, itu adalah waris gantian untuk anak lelaki. Seterusnya adalah untuk ibu. Kalau ibu, dia ada nenek tak? Contohnya, si mati ni masih ada nenek. Ibu dah meninggal dunia. Oh, diganti oleh nenek pula. Okey, yang ini pula. Arwah ni. Arwah ada bapa. Oh, arwah dah tak ada bapa. Bapa dah meninggal. Ada nenek sebelah bapa tak? Ada datuk sebelah bapa tak? Ada. Maka tulis kat sini untuk nenek sebelah bapa, datuk sebelah bapa. Okey, kemudian ini pula. Kita tulis untuk adik-beradik. Saudara seibu sebapa lelaki. Saudara. Yang ini saudara seibu sebapa perempuan. Yang ini saudara sebapa lelaki. Yang ini saudara sebapa perempuan. Okey. Kemudian, kita jangan lupa untuk saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan ni. Tulis bahagian dia kat sini. Sekiranya memang dia berhak untuk terima bahagian faraid. Katakanlah semua tak ada. Adik-beradik, saudara seibu sebapa lelaki tak ada. Saudara seibu sebapa perempuan tak ada. Saudara sebapa lelaki tak ada. Saudara sebapa perempuan pun tak ada. Maka tulis kat sini. Anak lelaki kepada saudara seibu sebapa lelaki. Anak lelaki, anak saudara lelaki kita, dia pun boleh mewarisi. Kalau tak ada anak lelaki ni, tengok anak lelaki daripada saudara sebapa lelaki ada ke tidak. Kalau ada, tulis bahagian kat sini. Katakanlah cari. Tak ada juga lah Syazwani. Okey, tak ada, kita beralih kepada kat sini pula. Bapa ni, dia ada adik-beradik. Okey, bapa ada adik-beradik. Bapa ada adik-beradik, maka bapa saudara. Bapa saudara kita lah. Bapa saudara seibu sebapa lelaki, memanglah lelaki. Bapa saudara kan. Okey, kalau kat sini bapa saudara sebapa. Kalau ada bapa saudara sebapa, tulis kat sini. Kalau tak ada juga, tulis sepupu kita kat bawah ni. Ni sepupu kita ni bawah ni. Bapa saudara, anak dia tu sepupu lah. Sepupu kita, tulis anak lelaki bapa saudara seibu sebapa. Kalau tak ada juga, tulis kat sini. Anak lelaki bapa saudara sebapa. Kalau tak ada juga, kita cari. Okey, tulislah di sini datuk saudara. Datuk kita, adik-beradik datuk kita pun boleh bahagian faraid. Datuk saudara seibu sebapa. Yang ini datuk saudara seibu datuk saudara sebapa. Memang lelaki. Datuk saudara tu memang lelaki, tak ada perempuan. Okey, kalau tak ada juga, barulah jatuh kepada baitul mal. Barulah dapat kepada
dapat kepada Baitul Mal. Bukannya bila tak ada anak lelaki ni, terus jatuh kepada Baitul Mal. Bukan macam tu. Ramai sangat orang salah faham, ramai sangat orang salahkan. Kenapa nak bagi Baitul Mal? Kenapa nak bagi Baitul Mal? Sedangkan kita kena tahu dulu bahagian faraid ni, kena tahu dulu siapa dapat, siapa tak dapat, kena ada effort, kena ada usaha untuk cari saudara mara kita, untuk dibahagikan kepada ahli keluarga kita. Kalau memang dah tak ada, memang itu adalah jatuh kepada Baitul Mal. Wallahu alam. Ini adalah carta ringkasan kaedah pembahagian. Semoga ia memberi satu ilham, memberi satu pendedahan dan memberi satu kemudahan untuk adik-adik yang sedang nak periksa, untuk sesiapa yang sedang mendalami ilmu faraid. Semoga ia ilmu yang berpanjangan dan jariah berpanjangan untuk diri saya, untuk suami saya Yahya Muhammad Ishaq, untuk anak-anak kami Fatimah Az-Zahra, Yusuf Ar-Ramadan, Yasin As-Sufi, untuk ibu bapa saya, arwah abah saya Rosmawi bin Omar, Mama Nurliha binti Yusuf, ibu bapa mertua saya, ibu saya Umi Rukhaizah binti Ishaq, dan bapa mertua saya Muhammad Ishaq bin Superi, dan seluruh ahli keluarga kami. Adik-beradik saya Aina, Aisyah, Aimi, Akilah dan Adam. Juga adik-beradik ipar saya. Adik-beradik ipar saya ramai nak sebut ni. Ramai ni. 13 orang. Okey, wallahualam, semoga video ini berpanjangan jariahnya, dan berpanjangan kepada seluruh orang yang memerlukan. Okey, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.